Andre, cuba tengok goreng pisang tu. Salah tu. Yang benarnya pisang goreng, bukan goreng pisang. Cuba tengok rumah tu. Amat cantik sekali. Salah. Bukan. Sama ada amat cantik atau cantik sekali. Andre, jangan jalan sangat. Tempat ni berbahaya tau. Salah tu. Yang benarnya berbahaya, bukan merbahaya. Kau tahu tak, semalam saya ada bermain di taman dengan seorang bocah. Bocah. Bocah itu ialah bahasa Indonesia. Yang benarnya kanak-kanak. Lepas tu. Okey, catat sekarang untuk buat bahan-bahan puding kiriman. Salah tu. Yang benarnya catat, bukan catik. Aku kalau makan burger suka letak chili sauce. Salah. Yang benarnya sos cili, bukan chili sauce. Awak datang daripada mana? Salah tu. Yang benarnya dari, bukan daripada. Hai Nasrin. Hai Erdina. Nasrin, aku dengar ayah kau beli kereta baru. Betul ke? Betul. Ayah aku baru beli Perdua Ativa minggu lepas. Nanti sekejap. Hai rakan-rakan. Nama saya Ifan. Tadi masa saya berjalan di luar, saya terdengar mereka berbual. Dan saya terdengar juga mereka berbual perkataan yang salah. Perkataan yang salah mereka gunakan ialah kata baru. Sepatutnya tadi Edina cakap kata baharu, bukan baru. Tahukah rakan-rakan, kata baru lebih sesuai digunakan masa atau waktu. Contoh ayatnya seperti Ali baru pulang dari sekolah. Untuk perkataan baharu pula merupakan kata adjektif yang tidak buruk atau tidak lama terpakai. Contoh ayat seperti rumah baru Aiman sangat cantik dan kemas. Okeylah, sampai sini saja. Jumpa lagi pada Senin minggu depan untuk Minggu Bahasa Melayu. Bye! Sekejap. Hari Isnin lah, bukan Senin. Senin tu bahasa Indonesia. Sekian. Betul kan yang biasa? Biasa kan yang betul? Kami daripada Panitia Bahasa Melayu akan membantu anda. Kami akan membantu anda.